Okey, projek renovation fukuk hari tu dah settle. Kali ni aku dapat projek baru lagi. Untuk kali ni aku kena renovate 10 tingkat tandas pejabat dekat area tengah-tengah KL. Antara benda yang aku kena buat untuk projek renovation kali ni ialah aku kena supply dan pasang untuk dinding tandas cubicle. Jadi hari ni aku set appointment dengan supplier untuk projek tandas ni. Dekat sini aku bincang berkenaan dengan design, layout dan material untuk projek ni. Bila dah settle je aku bincang dengan supplier, aku terus ke office klien untuk double confirm design sebelum kita mulakan kerja. Untuk pemilihan dan finalize design ni, aku kena deal dengan klien punya arkitek. Aku bawa sekali lah sampel daripada supplier untuk aku matchkan dengan warna tiles yang kita ada. Settle je bincang semua, aku singgah jap solat masjid dekat area sini. Kebetulan masjid dia lawa betul. Aku rasa tenang betul solat dekat sini. Tak silap aku masjid ni baru je diorang bina. Yang ini pula, yang korang tengok ni, ini adalah tandas yang kita tengah buat. Ini keadaan tandas yang kita dah buka semualah. Kita dah buka tandas lama, dah buka tiles, dah hack semualah. Tengah nak pasang tiles, tengah pasang aksesori baru. Nanti bila dah siap pasang, aku share dengan korang hasil dia macam mana.